chapter 8 kita bahagi kepada 3 bahagian utama. The first one is about stress, strain, and Young modulus. Second one is about heat conduction. Heat is transferred from region of higher temperature to lower temperature. And the third one is thermal expansion. So kena dengar pasti ya, jangan confusekan dia punya formula. Contoh formula for heat conduction awak tak boleh guna untuk thermal expansion sebab dia adalah dua topik yang berlainan. Heat conduction melibatkan transfer of heat. Meanwhile, for thermal expansion, dia adalah awak panaskan sesuatu and then dia akan expand. Dalam soalan ni dia bagi circular rod. You have the force, the length of the rod, diameter. Elongation of the rod is 0.24 millimeter. Elongation is delta L. Ataupun boleh panggil dia sebagai change in length. Okay, question number 1 asks you to calculate the stress. So stress is force over area. So awak dah ada force, so awak kena kira area. Area of a circle can be calculated using pi r square or pi d square over 4. Saya rasa ramai yang pelik. Kenapa pi d square over 4? Macam fikir logik awak. Area is pi r square, where r is diameter divided by 2. So ganti kat dalam ni, dah dapat dah pi d square over 4. You buat substitution, and finally awak akan dapat stress is equal to 2.26 times 10 to the power of 7 Pascal. 1 mark for substitution and 1 mark for final answer with unit. Second question asks you to find the Young modulus, which is y. So Young modulus can be calculated using stress over strain. Stress awak dah kira dalam soalan 1. Strain awak boleh kira guna delta L over L naught. Saya nak ingatkan balik sebab saya perasan ramai student selalu bila dia baca strain energy, soalan minta cari strain energy, tapi dia baca depan je, pergi cari strain. Padahal strain energy adalah U. Okay, jadi awak kena baca soalan betul-betul. Jangan excited sangat. Bila excited sangat jadi salah. 1 mark for substitution and final answer. Soalan B ni saya rasa ramai yang buat. Walaupun tak betul tapi awak buat and step awak tu betul. Temperature gradient tu adalah delta T over L. Apa yang awak salah adalah dari segi temperature dia. Awak kena ingat heat flows from region of higher temperature to lower temperature. Kalau haba tu mengalir macam ni, dan sini akan jadi T initial, sini T final untuk gold. Yang ni akan jadi T initial and hujung ni jadi T final untuk silver. Awak kena ingat delta T mesti akan dapat negatif. So kalau awak tak dapat negatif tu maksudnya awak salah kira. Okay? So, kemudian dari segi unit dia pun kalau awak tak ingat unit awak tengok je from temperature divided by the thickness. Second question ni, dia minta awak cari thermal conductivity K. So, awak ingat je kalau awak ada dua material macam ni. Lepas tu bila awak baca dalam soalan, dia cakap both bars are in steady state. So, steady state tu memainkan peranan lah. Iaitu kita boleh cakap Q over T untuk gold adalah sama dengan Q over T untuk silver. So, bila awak samakan persamaan tu, dan last awak boleh dapat K gold daripada situ. Kat sini, negative sign kena substitute. Dalam skema dia tak substitute sebut mana betul kan. Boleh cancel apa yang boleh di cancel, last dapatlah. Awak boleh baca balik dalam soalan, dia bagi dah unit untuk K. Tapi, let's say awak tak ingat. Equation Q over T ni, susun balik untuk dapatkan K sebagai subjek. So, nanti dari situ awak boleh nampak unit dia apa. One mark. And then, bila awak tulis Q over T sama ni, 1 mark. Final answer and substitution 1 mark. So, yang ni rugilah bila awak tak tulis ni, awak tak dapat markah langsung.